Seronoknya. Tak sabar. Alah, mereka pakat main balik. 2 tahun tak jumpa. Kelik dah orang Kelantan kita. Orang KL, Noah and family. Paling jauh sekali naik belon, Sofia. Dan dari selatan, mana Johor? Mana Imran? Lambat sih. Buat belanjang dalam kereta. Patah bilang. Kenapa lambat? Kita tunggu lama. Sebab tadi... Adik! Ayah! Abang! Hari ni kita nak masak laksa. Ikan tu kena segar. Nak guna ikan apa pun boleh. Ikut selera you all. Laksa. Alhamdulillah, selamat sampai. Tok, Jewo kena tinggal. Heranlah tu awak tak sama. Nak buat lagu mana? Dah keluarga kita macam pasembok. Wow bro, hutang penuh. Handsome sih. Hutang satu, sejuk sikit. Mai, kita makan. Hidangan raya tahun ni kita ada timur, barat, utara dan selatan. Semua ada. Wow, amazing. Special tu. Kami pulas 10 jam. Nyaman. Selapis gona-goni. Susu rapat-rapat. Kotak sama segi. Dah kacak. Nyaman. Gapo beza laksa awak dengan laksa ni? Kalau nak tahu, sama je rencah dan bahan. Hiris-hiris, terus campurkan, kita tambah santan. Ikan apa pun tak apa, ikut je selera. Mila setau spaghetti, utara ada telur dan cili. Johor pula timun tauge dan sambal sekali. Yang penting kita makan dengan... Macam mana? Sedap tak? Delicious. Marvelous. Oh no! Kita tengok siapa lagi bagus. Ready and go. Kanan. Masa untuk bermaaf-maafan. Macam-macam cara dipanggil salam. Salam tidak ni. Kena nangis atau gelak? Nangis atau gelak, yang penting kita minta maaf tu penuh ikhlas. Keluarga ni ada macam-macam gaya. Barulah seronok Tok Wan nak beraya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Duit raya saya, Tok Wan. Alamak. Tak apa. Nanti Tok Wan online transfer, no?